Semalam, para aktivis yang mewakili 51 buah NGO berhimpun di pintu pagar Parlimen dan telah bertemu dengan beberapa ahli Parlimen. Mereka telah menyerahkan satu memorandum yang antara lain menyeru penubuhan Suruhanjaya Diraja bagi Siasatan RCI untuk menyiasat dan melaporkan perkara-perkara berkaitan pegangan saham Tan Sri Azam Baki serta dakwaan yang dikenal sebagai mafia korporat. Ahli-ahli Parlimen yang bertanda tangan di bawah ini mengemukakan 3 perkara berikut. Pertama, kami menyeru agar semua siasatan yang dijalankan oleh kerajaan Madani terhadap pegangan saham Tan Sri Azam Baki didedahkan kepada umum. Kami memahami bahawa 2 siasatan sedemikian telah dijalankan setakat ini. Namun tiada satu pun dapatannya didedahkan kepada orang ramai. Laporan-laporan ini wajar dikeluarkan kepada umum atau sekurang-kurangnya dikemukakan kepada satu jawatankuasa Parlimen untuk kajian dan penelitian lanjut. Kami juga ingin menegaskan bahawa pada 6 hari bulan Jun 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar dilaporkan menyatakan bahawa 2 kertas siasatan yang melibatkan Tan Sri Azam Baki telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Sehubungan itu kami menyeru Jabatan Peguam Negara untuk mendedahkan status semasa siasatan tersebut. Kedua, kami mendesak semua ahli Parlimen termasuk para Menteri Kabinet dan Perdana Menteri untuk menyatakan secara terbuka sama ada mereka menyokong penubuhan RCI bagi menyiasat dakwaan terhadap Tan Sri Azam Baki dan isu mafia korporat. Ahli-ahli Parlimen yang bertanda tangan di bawah menyokong sepenuhnya penubuhan RCI tersebut. Kami menggesa 51 buah NGO berkenaan untuk mendesak semua ahli Parlimen memberikan pendirian terbuka yang jelas mengenai isu ini, terutamanya menjelang pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan yang akan datang. Dan sekiranya lebih daripada 51% ahli Parlimen menyokong penubuhan RCI tersebut, Perdana Menteri akan terikat untuk mengesyorkan penubuhan RCI itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Kami menghargai dan ingin menekankan pendirian tegas Yang di-Pertuan Agong yang tidak berkompromi dengan gejala rasuah.